balik. Itu duk kerja tengok meter, sambil duk tengok meter, duit tak ada. Duk tengok meter apa taksi tu. Elok turun sampai, esok tu container flight pergi terus ke ni. Salah saya turun New York, bukan New York, Dallas bukan Dallas, Texas tu. Dallas ni ada satu tempat tu. Di sana tukar flight American Airlines terus pergi ke Atlanta. Oh, Ranger ke situ. Sampai tu, Georgia lah. Atlanta, sampai di sana. Tengok instruction, saya telefon kedutaan, kata kami dah sampai. Dia bagi duduk BOQ lah. BOQ, Billeting Officers Quarters. Oh. Saya dengan Anan duduk itu. Masa tu tukaran duit $1, $2.08 kita. Tahun? Tahun 75. Lepas tu kita duduk free. Kita under MAP, Military Aid Program. Kita duduk free, dapat $10 sehari. Berlaun. Makan free. Mana boleh lah kita makan makanan apa. Ada duit, kami duduk kerja PX lah. Sana panggil PX, Post Exchange. PX, naik bas free. Mana pergi beli ubi mengalar, semua nak beli ayam apa, pikul awak beli, macam. Buat apa ni, Ranger kuat, buat test lah ujian berenang, hibing, lari apa semua. Pas masuk, buat lah. Berenang dia berapa lama? Berenang? Tak ingat dah. Tak ingat. Dia tak ada macam kita lebih teruk lagi. Basic kita teruk lagi daripada mereka. US Ranger kau tu? Kita teruk lagi? Kita teruk lagi ujian dia. Kalau kita 10, mereka berapa? Kalau markah penuh 10, teruk tu 10 teruk tu. Bagi 7 lah. Mereka 7. Kita 10. Kita 10. Tak teruk. Dia buat ujian, lepas tu pas. Banyakkan mereka concentrate on sit up, hibing, lari tak berapa sangat. Apa lagi ya? Berenang ni biasa je lah. Berenang biasa. Tu kita buat kos lah. Malah peringkat camp lah. Dia panggil apa camp? Derby camp ke. Tapi saya teruk sana. Pasal saya sejuk. Bulan 12. Musim sejuk. Walaupun di Atlanta tu kira panas tu mesti sejuk lah. Lepas habis peringkat camp, peringkat gunung. Mountain warfare. Yang tu mountain warfare tu pegang batu macam pegang ais. Dia buat mountain climbing apa semua. Lepas tu dia ajak kita buat ambush. Tu dia respect kita. Dia cukup respect kita. Bila reki dia suruh kita pergi reki. Dia ada grading tu. Dia grading, lepas tu dia body system. Body system akan grading saya pula. Saya menyang buat last. Tak kisah lah. Dia sistem dia, kita pakai M16, bukan M16, M15 kot yang 20 biji peluru, 20 round. No? Di M16 tu kita ada tali tu. Dia tak boleh terpisah. Ada tali ikat dia M16. Dia kita tak boleh terpisah lah. Mana kita pergi, kita bawa M16. Habis Ranger, habis peringkat gunung, kita naik ke terbang pergi Florida. Orang kita pergi Florida, naik ke terbang turun airport lah. Tapi naik payung terjun, buat naik jam. Naik jam dekat payah, ada seorang American patah kaki. Sampai sana pergi peringkat ni lah, peringkat payah. Everglades tu. Everglades. Sana kan ada satu sungai nama Yellow River. Raja Kamaruddin dia memang pandai menyanyi. Dia menyanyi lagu Yellow River. Dia Mak Saleh suka sangat lah. Buat tu, saya yang tak tahan, saya menyanyi dia record scout. Ada sekali tu buat record scout lah payah ayam macam ni. Saya naik saya dah kata turun pensan. Pensan satu sedap-sedap. Apa ni? Pokoknya dua layar helikopter. Lepas tu turun, masuk. Waktu dia
Dia test saya kan, dia colok kayu, dia colok barang semua. Dia tengok kita meraung kan, dia tahu kita punya okey. Respon. Respon tu pagi esok ya, saya punya ranger punya sarjan mai. Got out. Dia tak boleh absent lebih daripada 24 jam. Masuk balik. Masuk balik ranger, habis ranger, lepas tu kita buat pangkat laut. Laut saya dia buat di Gulf of Mexico. Dari sana, habis sana, kita balik ke ni lah, balik ke Port Penang. Dia bagi ni ranger tab, dia panggil black and gold. Black and gold. Dia pin tu kan, dia ada pin, dia main, dia bagi cucuk tu je. Ada dia punya kernel lah. Dulu pegawai komando dulu macam mana? Maksud you? Pegawai dengan anggota. Pegawai dengan anggota. Macam ni. Kalau katalah pegawai anggota tidur bawah lori, bawah pun tidur bawah lori lah. Itu usia seni ajang. Usia orang seni? Dia ajang tu. Jangan kata kita nak tidur dalam mes apa ke, budak-budak tidur dalam terang. Ya. Kita pun tidur dalam terang. Ya. Walau sampai di mana sekalipun. Makan mungkin lah, makan kita masalah, kita respect pada presiden PNC kan, kita makan. Tapi bila bab tidur ni, kita tidur sekali yang budak-budak. Tapi bukan lama, lebih kurang sehari dua hari kita orang standby lah. Itu. Satu lagi saya nak beritahu tentang pemakaian beret. Sekarang kita pakai beret duduk sebelah ni kan. Dulu tak ada. Zaman saya semua sini, kita ikut British. SS. Kita bukan action. British. Kita kan ikut British. Betul. Semua sini je lah kan. British apa semua. Negeri Commonwealth semua sini. Kita terikut-ikut ni RPKD balik. Orang dulu RPKD. Mereka kan lambang daripada RPKD tu. Apa? Kopassus? Kopassus Resimen Para Komando Angkatan Darat tu. RPK tu. Mereka punya beg besar. Mana boleh letak depan, dia boleh letak sini. Jadi mereka terikut-ikut pakai belah letak sini. Itu cerita. Tengok gambar lemah-lemah semua pakai sini. Sini ya? Sini ya? Sini. Bukan sini. Bukan. Dia tak kat Filipin ni. Tu saya kata. Lepas tu lain-lain pun terikut-ikut. Parah pun pakai sama je. Apa? Saya kata apa yang special sangat pakai Cik Beh duduk di situ. Itu sejarah dia. Kalau cek tu gambar lama-lama kan. Cek gambar lama-lama. Mak Saleh, tak payah. Orang lama-lama macam Hamzah Toyol, Ucian Anak Hantu, apa semua pakai itu. General Ghazali, Rabli, semua pakai itu. Tak ada yang kita pakai belah ni. Ni lepas tahun 74, 75 baru dia pun mula pakai belah ni. Terbaik. Macam mana? Macam mana cerita? Kita ni nak kata kita jaga sebab jaga hang, jaga aku jaga hang. Macam itulah sampai kata orang yang bila makan satu kawah ni kan, hati kita bersatu dulu. Tak ada masalah. Kalau kawan tu sakit, kita tolong dia lah. Tak ada kata dengki, iri hati, tak ada. Saya ingat, dengki, iri hati memang tak ada. Tak ada. Memang bagus. Kosong? Tak ada, kosong. Tak ada lah kata nak boleh. Pegawai gemuk ada? Dulu anggota gemuk? Ada orang gemuk. Alias bozo. Alias bonzo. Orang Johor, alias bozo. Nampak dia gemuk, tapi lari dia main. Orang tak boleh, dia tak pernah slacking. Dia last kali kapten lah. Dia ada Johor Baru, alias bozo. Tanya orang lama kenal lah, alias bozo.
Oh. Gemuk. Ni jurulatih Mak Saleh dengan jurulatih Melayu, macam nak beza dia? Saya tak pernah jumpa dia. Maksudnya masa di sana Ranger course dengan Ranger course dia okey, dia tak ada maki-maki, pukul apa tak ada. Mak Saleh? Mak Saleh dia tak ada maki. Cuma dia kalau kita berlari, tentukan jangan 4 langkah ke belakang. 4 langkah ter ke belakang, fail. Oh. Jadi saya pandai, saya lari duduk depan. Saya duduk depan. Wah. Kalau duduk depan lagi pula, size dia pun lebih kurang kita aja. Dia pun tak jauh macam kita tak. Kita sampai lari berpuluh-puluh batu, depa paling-paling pagi 5 kilometer aja, 3 kilometer tu je. Tak ada teruk-teruk macam kita. Cuma satu ya, bila nak makan kita kena buat hibing. 3 kali, yang last kali one for the big ranger in the sky, baru masuk makan. Masa kita buat apa panggil ni, survival, makan arnab, ayam, dia bagi dia makan. Tak ada lah makan ular. Macam kita makan ular, makan boya. Kerana boya sana, boya memang banyak. Alligator. Dia tunjuk kita lah alligator macam ni. Tapi tak ada lah kita masa survival makan tu. Ranger. Oh. Cuba ada kenal siapa ni? Allah, tak kenal dah. Oh, elok gambar ni. Tengok dia ni. Masa ni saya train, ada tengah tu SAS. Dia pun train payung terjun. Tomat mana ni, Tomat? Tengoklah paling handsome dia. Saya tak ada itu. Yang ni? Dan itu ada tengah-tengah tu. Sebelah diri ya. Yang pakai apa ni, flying suit tu. Ni. Flying tu. Ni ya. Ya. Yang pakai flying suit tu dia. Oh. Sebelah tu Captain SAS. Oh. Sebelah tu ada apa ni, orang sarjan tu. Ni ada SAS orang ni, New Zealand punya SAS. Sarjan. Biasa ada gambar ni. Ni airborne. Oh. Tomat nak cakap apa, pergi pesan kepada pegawai anggota komando? Pada saya, disiplin paling amat penting lah. Dalam tentera, disiplin amat penting. Cuma kalau pegawai tu, dia kena hormat peringkat bawah. Kadang-kadang kebolehan peringkat bawah tu lebih daripada kita. Daya pemikiran dia pun lebih daripada kita. Macam saya dulu diajak oleh General Borhan, KCO saya. Kamu pegawai muda, kamu kena hormat terus saja, cari pengalaman. Dia pun lebih mahir daripada kamu. Jadi apa-apa hal, kamu tanya mereka lah. Baru kamu boleh berjaya. Jadi kita pun pegawai, bila kita hadapi sesuatu keadaan yang sukar, kita berbincang lah. Kita tak boleh nak tunjuk apa ni, ego kita. Oh, kita pegawai, tak boleh tengok cakap bawah, tak boleh. Kita nak buat komando, kita harus bekerja sama. Kita kena bekerja sama, baru boleh kita capai sesuatu tujuan lah. Umpamanya orang bagi mission kita, kalau kita tak bersatu, tak ada koordinasi yang mantap, kita tak akan berjaya. Masa punctual, kita kena punctual. Kalau CEO kata mesyuarat pukul 2:30, pukul 2 dah kita dah ada lah. Kita kena ada lah dalam surat. Kita kena ada sana, kita buat persiapan apa yang patut.
Sampai CO masuk baru kita dah. Jangan kita pula nak apa lebih apa nak sama dengan CO, tak boleh. Masa amat penting. Kita bayangkan kita pegawai kalau kita nak buat serangan sesuatu sasaran. Kita ada buat calculation kan. Bila masa meriam nak sampai, bila masa kita nak tu, bila masa meriam nak diberhentikan. Kalau kita tak tepat masa, peluru meriam jatuh atas kepala kita. Betul tak? Itu saya cukup jaga masa. Masa cukup penting. Dalam apa situasi pun masa cukup penting.